Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najibah binti Zulkifli dari Tingkatan 2 Arazi, Sekolah Menengah Kebahasaan Sungai Aceh, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Saya akan membawa ulasan tentang sebuah buku yang berjudul Bijak Urus Emosi. Buku ini diterbitkan oleh Gutenberg Printworks Selangor Darul Ihsan pada bulan Mei 2023 dan dimasukkan ke dalam katalog Perpustakaan Negara. Buku ini mempunyai 105 muka surat. Buku ini dikarang oleh C.R. Abdul Aziz bin Adnan dari Selangor Darul Ihsan. Beliau merupakan seorang kaunselor yang berlesen. Beliau memasukkan 8 topik di dalam buku ini, iaitu emosi, perasaan dan mood. Yang kedua, emosi dan otak. Yang ketiga, memendam atau meluah emosi. Yang keempat, emosi negatif. Yang kelima, emosi dan kesihatan fizikal. Yang keenam, emosi dan permakanan. Yang ketujuh, toolbox bijak urus emosi. Yang ke-8 ataupun yang terakhir, kecerdasan emosi. Bijak urus emosi ini ditulis dalam bentuk infografik yang mudah difahami oleh setiap peringkat pembaca. Buku ini juga ditulis untuk membantu pembaca mengendali dan mengurus emosi mereka dengan bijak. Dan akhirnya saya ingin berkongsi beberapa rangkap kata-kata motivasi, iaitu 2 nikmat yang selalu dipersia-siakan oleh sebahagian manusia adalah nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, tenangkan dirimu kerana kemarahan akan menjadikan kamu tidak mampu berfikir dengan tenang, daripada Coach Aziz. Dan yang terakhir, maka jangan sesekali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakanmu. Surah Al-Fatir ayat ke-5. Sekian, terima kasih.